Baik, persidangan Dewan Rakyat bagi penggal keempat Parlimen ke-13 bermula hari ini. Ia dibuka dengan aturan mesyuarat memaklumkan rang undang-undang yang telah diluluskan pada penggal lepas. Sebelum sesi soal jawab, Yang di-Pertua Dewan Tan Sri Pandikar Amin Mulia menyatakan simpati serta ucapan takziah buat waris keluarga mangsa MH370. Hari ini genap 2 tahun tragedi tersebut. Laporan dari Parlimen langsung bersama Margaret Gambang. Silakan, Margaret. Ya, Pak Hatul, pagi tadi sebelum bermulanya sesi soal jawab, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Pandikar Amin Mulia meminta supaya semua ahli dewan yang beragama Islam dan juga yang bukan beragama Islam bertafakur selama seminit bagi yang Islam memberikan menyedekahkan Al-Fatihah bagi mereka yang terlibat ataupun memperingati misteri kehilangan MH370, dan waris mangsa juga diharap terus cekal dan bersabar dengan dugaan yang mendatang melalui apa yang berlaku dengan tabah. Dewan ini berharap agar semua waris penumpang dan anak kapal pesawat emas MH370 sentiasa tabah dan cekal dalam menghadapi ujian yang dilalui dan menerima ketentuan ini. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mencucuri rahmat ke atas roh-roh mereka dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang saleh. Doa dan ingatan kita sentiasa bersama waris dan ahli keluarga penumpang dan anak kapal pesawat emas MH370. Kita juga berdoa agar misi pencarian pesawat tersebut akan berjaya dan akhirnya akan dapat merungkai insiden kehilangan pesawat tersebut. Tan Sri Pandikar turut memaklumkan bahawa kerajaan Malaysia bersama Australia dan juga China terus komited untuk mencari pesawat berkenaan yang kini berada dalam fasa kedua, dan pencarian merangkumi kawasan seluas 120,000 km persegi di selatan Lautan Hindi, dan pesawat MH370 yang membawa 239 orang termasuk anak kapal dengan 50 daripada mereka adalah rakyat Malaysia telah hilang pada 8 Mac 2014. Baik, beralih kepada sesi soal jawab lisan pada pagi tadi, telah pun diberi penjelasan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengenai tentang kerajaan hanya akan melaksanakan pelan kontingensi untuk menghadapi ketidaktentuan ekonomi global seandainya harga minyak mentah dunia jatuh mendadak di bawah paras 30 hingga 20 dolar Amerika Setung secara konsisten. Sebagai menjawab soalan yang dikemukakan oleh ahli Parlimen Kuala Kangsar, Dato' Wan Muhammad Khairil Anwar Wan Muhammad, yang penjelasan itu berdasarkan indikator yang dibuat mengikut belanjawan negara. Nampaknya mutakhir ini harga minyak semakin kokoh. Hari ini dalam lingkungan 40 dolar Amerika setong. Dalam pengembasuan bajet kita andaikan 30 hingga 35. Nilai ringgit pun lebih kokoh, menghampiri paras 4 dolar, 1 dolar Amerika ke 4 ringgit. Nampaknya asas fundamental kita semakin baik. Mudah-mudahan persekitaran dan keadaan ini berterusan, namun kerajaan akan memantau perkembangan secara terperinci. Perdana Menteri turut menjawab soalan yang dikemukakan Wakil PKR Bukit Katil iaitu Samsul Muhammad Hakim yang meminta supaya kerajaan bercadang mewujudkan tabung untuk memberi derma kepada belia yang diisytihar bankrupt dengan memaklumkan perkara itu tidak akan dilaksanakan. Jelas beliau keputusan yang dibuat adalah langkah terbaik adalah dengan memberi tunjuk ajar mengenai pengurusan kewangan yang betul serta penglibatan pihak yang bertanggungjawab menjaga isu bankrupt untuk memberi pertimbangan tertentu. Malah institusi kewangan juga disaran untuk mempertimbangkan kelonggaran kepada mereka yang diisytihar bankrupt akibat daripada kesan ekonomi bagi membolehkan mereka dilepaskan dari status bankrupt. Dalam pada itu juga Perdana Menteri turut memaklumkan kepada Dewan bahawa kerajaan tidak akan membatal atau mengurangkan projek yang telah diluluskan walaupun berhadapan cabaran ekonomi global. Ia berdasarkan pengubahsuaian bajet 2016 yang menyaksikan semua
projek berkenaan bakal dilaksana mengikut kesesuaian aliran tunai dengan mengagihkan semula peruntukan sesuatu projek atau program pembangunan berkaitan, dan keutamaan juga bakal diberi kepada program berteraskan rakyat serta projek yang memberi kesan berganda tinggi kepada ekonomi. Semua projek yang diumumkan ketika pembentangan bajet 2016 dan rancangan Malaysia ke-11 RMK11 yang akan diteruskan antaranya pembinaan rumah mampu milik, hospital, sekolah lebuh raya, infrastruktur, kemudahan asas, utiliti dan komunikasi serta projek pembangunan modal insan. Walaupun kita berhadapan dengan pengurangan hasil negara, ekoran kejatuhan harga minyak mentah dunia, kita akan memastikan perbelanjaan dibuat secara optimum serta pelaksanaan program dan projek high impact akan diteruskan. Di samping itu, pada 1 Mac 2016 yang lalu, kerajaan telah mengeluarkan satu garis panduan mengenai langkah-langkah mengoptimumkan perbelanjaan kerajaan. Ia bertujuan supaya ketua-ketua jabatan di semua agensi kerajaan menguruskan sumber dengan cekap serta menyusun semula keutamaan program dan projek masing-masing agar lebih berkesan dan sejajar dengan agenda nasional. Langkah proaktif itu wajar dilaksana secara bersepadu bagi membolehkan pelaksanaan projek berjalan seperti yang dirancang. Mengenai persoalan perjanjian perkongsian Trans-Pasifik atau TPPA pula, ia turut menjadi perhatian Dewan dalam sesi soal jawab pagi tadi apabila Menteri Bertanggungjawab iaitu Datuk Seri Mustafa Mohamed menjelaskan satu jawatan kuasa khas di bawah Jabatan Peguam Negara telah ditubuhkan dan ia bertujuan bagi melaksanakan pindaan kepada undang-undang berkaitan TPPA menerusi 3 perkara. Diperjelaskan juga bahawa beberapa undang-undang berkaitan akan dibentangkan untuk kelulusan di Parlimen pada penghujung tahun ini, dan sebelum TPPA boleh dilaksanakan, terdapat beberapa proses yang agak rumit perlu diselesaikan Amerika Syarikat, termasuk proses ratifikasi di negara itu yang perlu mendapat kelulusan Kongres. Ratifikasi di Amerika Syarikat prosesnya agak complicated dengan izin sedikit, ya. Yang pertama yang perlu dilakukan oleh Amerika Syarikat adalah laporan oleh International Trade Commission ITC. Ini perlu dibuat dalam tempoh 105 hari. 105 hari selepas ditandatangan TPPA 4 Februari kira-kira 19 Mei, ya. Itu laporan akan dikeluarkan dalam tempoh tersebut. Itu proses pertama di Amerika, ya, laporan ITC. Selepas dikeluarkan ITC, Presiden Amerika akan buat keputusan bila nak kemuka apa dipanggil implementing bill dengan izin kepada Kongres, ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sudah pasti ia perlu melalui beberapa jawatan kuasa. Baik, hanya 8 daripada 73 soalan bagi sesi soal jawab lisan telah pun dapat dijawab oleh menteri yang berkaitan pada pagi tadi. Apapun baik selesai saja sesi soal jawab lisan telah pun diadakan pembentangan usul menjunjung kasih titah diraja, yang mana usul tersebut telah dibentangkan oleh Ahli Parlimen Sibuti iaitu Yang Berhormat Ahmad Lai Bujang, yang mana telah diberikan masa selama 2 jam oleh Dewan untuk membentangkan usul berkenaan, dan pada petang nanti akan bersambung kembali perbahasan mengenainya. Jadi waktu ini Dewan sedang berhenti rehat, akan kembali bersidang pada jam 2.30 petang nanti. Apapun, nantikan perkembangan penuh untuk hari yang pertama mesyuarat yang diadakan hari ini untuk mesyuarat pertama penggal keempat Parlimen ke-13. Sekian, kembali bersama Fahatul.